datang Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Bermula garang ketika ini Icoops dengan jersey hitam berbelang hijau dan jersey hijau berbelang hitam, iaitu SMS Kepala Batas. Dan mungkin ada yang belum mendapatkan makluman di mana setiap permainan bermain untuk 10 minit one way ataupun satu separuh masa saja. Bermain untuk 10 minit bagi satu half untuk setiap permainan. Dan sekarang ini perlawanan yang kedua untuk kumpulan D. Dan adakah satu try daripada, ya itu dia. Masih lagi belum menyentuh. Dan itu dia. Try untuk SMS KP. SMS Kepala Batas. SMS KB untuk makluman anda. Lima mata pertama untuk SMS KB. SMS Kepala Batas. Tampak seperti integrasi kubang pasu yang bermula pada awalnya di bahagian SMS KB, tapi SMS KB mendapatkan ruang dan peluang itu, tidak membuang sisa-sisa yang terhidang, mendapatkan try pertama mereka dan mengikuti jejak langkah
try daripada integrasi Kubang Pasu. Dan selepas ini perlawanan yang ke-9, perlawanan kumpulan A, College Vocational Kanga dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Abi bakal berlangsung sebentar saja lagi untuk perlawanan yang ke-9. Dan anda sedang menyaksikan perlawanan yang ke-8, integrasi Kubang Pasu diatasi SMS Kepala Batas. Scrum yang dilakukan, lintas langsung daripada College Vocational Arau, Perlis Indra Kayangan. Kami bawakan khas kepada anda bagi edisi 2025 daripada SportGIS MY di platform YT dan juga FB. Kejohanan Rugby Arau 7-Side 2025 dibawakan khas juga daripada Strike. Dan ada juga booth yang tersedia jika anda sekarang ini mungkin tidak jauh daripada College Vocational Arau ataupun KV Arau. Anda boleh datang mendapatkan pelbagai jenis kain dan juga desain daripada Strike, khususnya para penggemar sukan rugby, sukan gentleman. Dan itu dia try daripada integrasi Kubang Pasu. Mata pertama, 5 mata pertama untuk integrasi Kubang Pasu. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang diidamkan. Itu dia kedudukan terakhir, iaitu Sekolah Menengah Sains Kepala Batas mengatasi integrasi Kubang Pasu dengan 12-7. KB home, KB agak, KB agak.